Okay. Sekarang ni kita nak buat diagnose daripada Abang Fizi. Cara-cara macam mana? Oi, lag. Kau budak intern banyak gaya Kini kita ajar diagnose. Diagnose Tu cari punca masalah. Cari punca masalah. Okay, ni kita kereta. punya jenis kereta. Kasihan. Cari proton. Jadi kita cari punca masalah. Tekan okey. Short form tak payah nak ini apa review mengarut semua. Semua orang dah tahu diagnose. Select Ventures Minu. Ni pilih jenama kereta. Mana macam ni kereta private. Ni kereta private. Tekan private. Betul tekan head report ni. Tunggu dia scan. Wah. Presence ya. Okay. Ni dia punya found code dia yang keluar ni. Masalah-masalahnya ada. Masalah yang terkeluar. Tunggu sampai dia habis ni baru kita tekan lah. Okay, ni masalah-masalah dia. Okay, sekarang ni kita nak banyak masalah. Kita nak cari punca masalah enjin ni, dalam enjin. So kalau dalam enjin kita akan tekan ECM lah, engine control module. So kita tekan enter. Read for code. Okay, ini kod dia, kod yang masalah ni. Camshaft control per circuit. Yang boleh cari di Google boleh cari Google. Okay, lepas tu kita keluar. Kita clear for code dia. Okay, dah clear. Kita masuk balik. Kita tengok. Okay, kalau macam ni dia punya code tak hilang So macam ni memang ni masalah dia. Dua ni. Jadi kalau masalah tu kita dah clear, dia dah hilang, maknanya masalah tu elok, boleh clear lah. Dia elok lagi. Dia elok. So yang dah kekal ni lah yang problem. So kita keluar. Okay, keluar. Okay, tak ada apa dah. So kita keluar je. Tekannya dia keluar. Okay, dah settle. Boleh cabut terus. Okay, thank you. Ni tutup kan. Tutup tu sekali tak? Settle. Satu lagi macam.